Okey, konten hari ni memandangkan budak baru nak masuk. Tak kisah rank apa-apa, yang korang rasa dia layak masuk permanent. Kita start dengan Hasif. Aku bagi aku kan, yang layak masuk bagi aku Luna. Sebab bagi aku dia main support tu bagus lah. Dia macam better dia main support. Siapa? Dia pandai main support orang. Luna. Luna Luna siapa? Rina. Okey. Luna. Oh, sebab dia main support semua okey lah. Okey, faham. Okey. Aina biasa dia dah masuk orientasi, so dia lagi tahu. Aina. Hello. Bagi aku Faris. Sebab ada nama dia. ada dia. Dia ada kerjasama dalam tim. Ya. Oh, okey. Ajik, dah lama dia tak shoot guys. Ni Ajik. Hello. Hello. Kau rasa siapa lain masuk, Jik? Aku rasa Faris lah. Faris juga? Faris juga. Oh, okey. Sebab aku suka cara dia main. cara dia main. Oh. Bukan pasal rank semata lah. Okey. Lily. Hello. Siapa yang layak masuk? Hello. Oh, bagi aku Amin lah. Amin. Okey, boleh gak? Sebab apa? Sebab dia boleh pegang retri. Oh, habis tu kalau tak pegang reti tak boleh masuk tim lah? Tak adalah. Dia boleh pakai role lain. Tapi cuma nak try hero. Oh. Jangan yang try hero baru-baru lah. Oh, okey. Dekat rank. Okey. Farah? Hello. Nah. Bagi aku tak ingat nama tau. Okey. Tapi yang yang aku sebab aku edit video tu, aku rasa yang bagi aku layak yang time episode 2 tu, yang baru first lawan tu kan. Yang user Kamila tu. Yang tu okey. Sebab dia punya rotation dia tu on time. Aku tak ingat siapa. Kau ingat siapa tak? Tak ingat siapa? Aku tak ingat kan ni. Betul aku cakap. Ada user Kamila tu, aku lupa. Ya memang ada tapi aku lupa siapa. Syara. Okay. Yang tu lah. Dia okey, dia punya rotation dia, cara dia sebagai tank tu dapat lah. Oh, tu je lah. Okay, boleh tutup mic. Okay, soalan seterusnya. Ini memang susah lah. Memang agak terguris hati budak baru. Siapakah yang patut disingkirkan? Kita start dengan Aina.
Aku rasa kau bertawut. Siapa? Alip. Alip. Black Dragon. Alip Dragon. Sebab Sebab tak on time. Chat tak reply. Dia macam kalau ada masalah dia tak nak bagi tahu. Dia tak nak inform awal-awal. Okey. Tutup mic. Okey. Ajik. Siapa yang patut disingkirkan? Ya. Bagi aku Alif Torso. Alip Tokito. Begitu. Sebab Sebab aku tengok gameplay dia pelik kan. gameplay dia pelik. Oh, okey. Okey. Farah. Siapa yang patut disingkirkan? Aku rasa kau pun tahu. Sama macam Aina. Alip. Yes. Aku bukan apa. Kalau nak sentuh pasal gameplay, dia so-so, bukan yang noob sangat. Dia okey-okey. Okey. Tapi dalam team tu yang dia problem. Masa kalau ada apa-apa suka bagi tahu last minute, itu yang kurang lah. Oh, okey. Itu je. Hasif. Bagi aku adik lagi satu kan, dia dua adik kan. Adik lagi satu tu yang terputus tu. Alip Tokito. Okey, sama macam Ajik lah. Sebab apa? Sebab dia pakai, aku tengok dia pakai Nana, dia macam banyak ke depan tau. Dia macam tak reti nak jaga race sebagai mate. Faham tak? Oh, sebab tu mungkin roll random untuk yang konten tu roll random. So dia mungkin tak pandai roll tu lah. Betul. Okey, Lily. Okay, kalau aku dua orang. Dua orang? Dua-duanya nama Alif. Ish. Dua-duanya nama Alif. Jap. Aina Alip. Okey. Ajib pun Alip. Farah pun Alip. Hasif pun Alip. Dia cuma sebab gameplay dia macam sesat sikit. And then bila Tokito main match, dia selalu ke depan. Ya, mungkin sebab Sebab hari tu kan Lily kan pakai Zaz. mungkin sebab tu roll Pakai Zaz. random. Lily bukan tak main ke? Mungkin role dia tukar kot. Sebab yang lain nak ambil lane lain kan. Tokito kan mau ke EXP. Lepas tu Black Dragon, dia punya rotasi tu, kalau boleh dia nak pergi ke tengah je. Okey. Tu Black Dragon, Alif Black Dragon lah. Dia mau rotasi ke tengah daripada ke lane yang lain. Macam Gold dengan EXP. Okey. Kalau ramai-ramai di tengah, dia nak pergi ke tengah juga. Itulah dia. Okey. Baik. Okey, kepada yang tengok video ni nanti, yang obviously budak baru lah, jangan terasa apa yang diorang cakap, just pendapat diorang saja. Untuk yang aku tanya ni, just jangan terasa. Aku mungkin tak tahu siapa yang mungkin akan disangkirkan ataupun yang layak. So, untuk habiskan konten ni, ada satu lagi nasihat untuk budak baru. Okay, kita start dengan Ajik yang tengah orientasi sekarang ni. Tinggal lagi berapa episod lagi nak untuk penyingkiran. Ajik, start. Nasihat je. Aku rasa korang kena kenal lah teammate lain bagi kuatkan chemistry lagi. Okay. Lily.
Aku ke? Ya, ya. Nasihat, jangan putus asa, belum tersingkir lagi. Just improve gameplay. Rotasi kena improve. Kalau ROM tank, improve rotasi. Kalau EXP, rotasi jangan ke mid lane saja, pergi god lane. Pandai-pandailah korang tengok YouTube dekat mana-mana lah. Dengan lane korang sendiri. Just improve gameplay and then improve komunikasi dengan teammate. Tu je. Oh, okey. Terima kasih. Hasif. Sekejap. Kalau bagi aku, kena pandai communication, improve skill. Communication tu penting lah. Kalau tak ada communication, susah sikit nak menang. So, kena pandai sikit communication dengan team. Kena beritahu bila nak masuk apa semua. Macam tu lah. Oh, okey. Mungkin agak glitchy sebab Lila cakap. Okey, Aina. Dia tahu. Tak apa, tak apa. Nasihat apa? Nasihat lah apa-apa. Untuk diorang? Ya. Diorang nanti tengok video ni juga. Apalah. Oh, good luck. Semoga semua diterima. Itu budak kecil tahu. Oh, ya. Tak apa. Aku nak cakap apa? Tak apa. Farah. Last untuk konten ni. Okay. Bagi aku, disebabkan semua dah sentuh pasal gameplay, aku nak sentuh bila dah masuk team nanti lah. Aku harap yang AA team new, dia boleh more professional bila dah masuk dalam team. Kalau ada apa-apa masalah, please inform awal-awal dengan leader, and please on time bila ada shoot or anything. And then seperti yang kita tahu, no more drama-drama ni kalau dah masuk sana. Okay? Alright, itu saja. Okay. And good luck. Dah habis lah. Okay. Farah, sekejap lagi edit video ni. Hari ni juga. Mungkin aku akan post esok. Tak apa, video ni simple dalam lobby je. Let lah. Ya, tahu. Okay, itu saja konten kita pada kali ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Tiada bukan lagi macam dulu, jadi aku gerak dulu.